So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga TikTok. Okay, kembali lagi kita dalam live di page Vipers, right? So, pada malam ni saya akan bawa isu tentang sisa makanan lebihan di bulan Ramadan sempena kita berada di dalam bulan Ramadan ni. Okay, so saya akan bawakan isu ni ke tengah. Okay, sebelum saya nak mulakan ni, saya tengok ada dalam 5-6 orang mata memandang dekat dalam live saya ni. Boleh tak korang semua komen ready dekat dalam live saya ni? Boleh tak? Okay, saya nak tengok, saya nak baca dekat saya punya iPad ni. Boleh tak korang komen? Assalamualaikum host. Waalaikumsalam Imam Hakimi. Topik menarik ni. Ya. Betul Nadia Syafiq. Assalamualaikum host. Ya. Waalaikumsalam Ikuan. Okay. So, saya tak nak buang masa lama-lama. Okay, saya nak teruskan dengan kita punya segmen pada malam ni. Okay, jadi sebelum saya nak mulakan, saya nak tanya tetamu kita, ataupun saya nak tanya kita punya viewers. Okay, korang pernah tak membeli makanan di bulan Ramadan dan makanan tu menjadi lebihan? Okay, korang jujur je. Okay, kita live ni secara santai. Okay, sebab saya nak berborak dengan korang secara dalam talian. Saya nak interact, and mana tahu dalam live ni, okay, saya boleh membantu masalah korang ataupun kita boleh share sesama pendapat. Okay, korang boleh letak korang punya pendapat tu dekat komen. Kalau jujur memang pernah. Oh, okay. Kalau lapar, semua makanan jadi sedap, host. Oh, betul juga Hafiz kan? Betul. Nasi, air, kuih, ayam pecik, murtabak, semua rasa sedap. Jadi saya bila pergi bazar, saya selalu membazir. Okay. Faham. Right. Okay, so kalau korang semua lihat, benda ni dah jadi orang kata satu habit ataupun satu orang kata fenomena yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita punya negara ni. Okay, sebab apa? Kan? Sebab kita mostly orang kata manusia ni hidup dalam keadaan yang bernafsu. Kita ada nafsu makan kita. So, bila kita bulan puasa ni, kan, selain kita orang kata menahan lapar, kita juga menahan kita punya nafsu. So, bila kita dalam keadaan lapar, bila korang semua pergi ke bazar Ramadan, korang nampak makanan yang banyak, dan dekat situ boleh jadi korang punya diri ni sedang dicabar. Sama ada korang nak beli mengikut bajet yang korang tetapkan, ataupun korang terlebih expand dekat korang punya perbelanjaan tu. Okay, jadi untuk kita melihat keadaan sebenar, okay, secara orang kata pemerhatian ringkasnya, okay, saya dapati benda ni mostly berlaku pada bulan puasa, right? So, apa yang kita boleh rumuskan tentang benda ni, okay, dia tak semestinya berlaku pada orang kata semasa kita nak berbuka je. Okay, semasa kita nak sahur pun benda ni boleh berlaku. Macam mana? Okay, alright, saya bagi contoh. Ketika sahur, kita diuji untuk kita nak makan dahulu sebelum kita menjalani ibadah puasa kita, right? Sebelum kita tak boleh makan. So, sebelum tu mungkin kita akan orang kata makan dengan makanan yang banyak. Okay, kita akan, kalau kita pergi luar, kita akan tampar makan banyak-banyak semua kan. Okay, ataupun makanan yang berlebihan kita beli di bazar sewaktu kita berbuka, kita bawa ke sahur. Okay, so bila dekat sahur tu kita makan banyak-banyak. Kalau kita makan habis tu tak ada masalah. Okay, tapi kalau kita makan tak habis tu, itu yang menjadikan sisa makanan kita jadi lebihan. Faham tak? Korang boleh faham tak apa yang saya sampaikan ni? Saya nak baca komen dia. Faham. Isyad Daniel. Faham ni, sangat jelas. Okay, bagus. Faham. Okay. Alright. Korang jangan spam. Faham tu, okay? Alright. Jadi, apa punca sebenarnya berlaku benda ni okay? Apa punca utama yang orang kata menjadi peningkatan sisa makanan ni ketika bulan Ramadan ni? Okay, apa puncanya? Okay, pada saya rasa terdapat banyak faktor lah kalau kita boleh ulaskan dalam isu ni. Salah satunya adalah ketika bulan puasa kita selalu rasa lapar. Betul tak? Kedua, pilihan makanan di luar tu banyak. Okay, kalau kita lihat pada era sekarang ataupun pada zaman sekarang ni, kedai, bazar semua banyak. Okay, makanan-makanan yang
yang dijual di luar semua tu banyak. So kita sebagai pembeli, kita ada hak untuk membeli dekat orang kata kedai-kedai yang kita nak beli. Contoh kalau kita lihat sekarang kedai air balang tu pun dah berlambak, betul tak? So kita boleh orang kata beli air kelapa dekat sini, dekat kedai ni jual air mangga, dekat kedai ni jual air tembikai kan. So kita boleh beli banyak-banyak dekat situ. Okay, so yang ketiga, apa yang menjadi orang kata punca berlebihan ni? Salah satunya adalah bila kedai tu mempromosikan ataupun dia mengamalkan sistem beli banyak dapat harga murah. So dekat situ menjadikan kita ni sebagai pembeli menjadi rasa macam, aku rasa nak beli lah kedai ni. So contoh, saya bagi contoh korang masuk satu kedai ni ataupun korang masuk satu bazar ni. Bila korang masuk, first korang nampak kedai ni jual popiah goreng. Okay, dia jual pada harga mungkin 6 pieces RM7 ke apa kan. Tapi bila kat kedai depan jual pula 10 pieces RM6. So korang beli yang itu. Korang jalan lagi ke depan, ada jual lagi yang murah. So dekat situ orang kata permainan ataupun cabaran pada diri korang. Macam mana korang nak manage diri korang untuk kawal korang punya sifat ataupun sikap nak membeli tu. Faham tak? Okay, so korang semua setuju tak dengan apa yang saya cakap ni? Saya nak baca sikit komen-komen ni. Saya dah menceloteh banyak ni. Saya nak tengok komen-komen. Setuju tak? Saya setuju. Okay. Ada juga yang membeli makanan dalam peti yang banyak kerana tidak takut kerana takut tidak cukup untuk keluarga. Betul juga kan. Kalau ada situasi yang macam tu, tak ada masalah kan. Macam yang ni komen kan, apa ni, Isyad Danilan, dia kata ada juga yang beli makanan dalam kuantiti yang banyak kerana takut tidak cukup untuk keluarga. Okay, kalau situasi macam ni tak ada masalah kan. Kalau korang beli untuk keluarga korang, memang kata korang bawa balik makanan tu, keluarga korang banyak kat rumah, itu tak ada masalah. Tetapi kalau contoh korang duduk rumah 2-3 orang kan, korang duduk rumah 2-3 orang, tapi korang beli sampai air tu 5 jenis. Air kelapa korang beli, air tembikai, air mango float, air sirap selasih lah, air coklat kan. Sampai 5 korang beli. So sampai rumah dia jadi sisa lebihan, korang buang saja kan. So sepatutnya orang kata korang tak perlu pun nak expand banyak-banyak macam tu kan. Cukup orang kata ukur pada badan sendiri je lah kan. Macam tu je, faham tak? Right, so bila dalam keadaan macam tu kan, apa yang sebenarnya menjadi isu dalam kes ni? Apa sebenarnya yang menjadi isu dalam kes ni kan? Secara tidak nampaknya kan, benda ni memberi kesan kepada diri korang sendiri kan. Dia bukan impact yang kecil tau, dia menjadi impact yang besar. Bila korang terlalu expand beli barang yang berlebihan kan, beli makanan yang berlebihan, walaupun makan tu untuk diri korang sendiri, tapi kalau korang makan habis tak ada masalah. Tapi bila benda tu menjadi sisa makanan, first, okay, korang punya sisa makanan dekat rumah akan bertambah lebih banyak. And then bila korang keluar rumah, korang nak buang sampah tu, sampah jadi terlalu banyak. And dekat tempat pengumpulan sampah pun akan jadi lebih banyak. Jadi benda tu orang kata bukan satu benda kecil yang kita boleh ambil. Benda ni menjadi satu perkara yang besar dalam situasi ni. Okay, jadi secara tidak orang kata tidak langsungnya, benda ni juga menjadi berkait rapat dengan korang punya keuangan korang. Bila korang expand beli makanan yang banyak, benda ni menjadi korang membazir duit korang, membazir masa korang kan. Seperti contoh, korang plan, korang nak pergi bazar ni, korang hanya nak beli ayam goreng dengan air teh ais. Tapi bila korang sampai je dekat bazar, korang dah nampak pelbagai aneka makanan, pelbagai promosi kan. Contoh bila korang sampai je, membeli ayam RM2, korang dah mula nampak benda-benda macam tu, dan benda-benda macam tu mengacau korang punya mental. So secara tidak langsung je, dekat situ korang dah diuji lagi. Faham tak? Korang boleh komen tak? Faham tak? Betul. Kena lebih menghargai rezeki. Okay. Insaf dengan ni, Alhamdulillah.
lega saya bila korang cakap macam ni kan. Saya tak beli makanan dekat luar sebab mak saya masak dekat rumah. Mantap. Macam Abang Nandi Syafiq ni, dia komen mak ada masak dekat rumah. Okay, mantap. Right, so seterusnya, bila kita dah borak isu ni, mesti orang kata ada langkah ataupun ada, orang panggil apa tu, bahasa Melayu ni, sebab bahasa Inggeris solusi kan. Bahasa Melayu ni kita panggil dia langkah pencegahan. Macam mana kita nak mencegah benda-benda macam ni kan? Bila kita dah, orang kata, sistem makanan menjadi lebih banyak ni, macam mana kita nak mengurangkan sistem makanan ketika bulan Ramadan ni? Macam mana? Cuba korang komen sikit, saya nak baca sikit. Jangan keluar rumah. Tak naklah pergi bazar makan depan ni sebab post dah kata banyak membazir. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Korang nak beli korang boleh, cuma jangan membazir je. Okay? So, apa buang masa kan? Apa langkah-langkah yang kita boleh... Guys, korang stop komen jap. Bagi saya fokus sekejap. Okay. So, apakah langkah-langkah pencegahan yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah ni? Okay, first, korang ingat okay, first, korang membeli makanan mengikut keperluan korang. Okay? Macam saya cakap ni lah, kalau korang bajet, korang nak beli makanan tu harga RM20, untuk hari ni korang stick dengan korang punya plan. Okay? Harga RM20 saja korang beli. Contoh, kalau korang nak beli nasi ayam harga RM8, kuih RM2, air RM5, so korang ada balance lebih kurang dalam RM5 macam tu. So itu saja. Korang jangan nak lebih-lebihkan bajet korang kan. Bila korang nampak ada donat ke kuih keria ke apa, korang jangan lebih-lebihkan bajet korang. Faham Okay. So, kedua, korang boleh membuat kata planning awal ataupun korang buat senarai awal sebelum korang sampai kat bazar. Contoh, kalau sebelum korang nak sampai tu, korang cakap korang nak beli air 2, ayam 2. Okay, so tu saja. Okay, korang planning tu saja. Korang jangan nak lebih-lebih. Nombor 3, korang menyimpan makanan lebihan dengan betul. Contohnya apa? Okay, korang tahu korang ada dalam situasi ni, korang ada lebihan makanan. Okay, contoh korang buka-buka, korang makan, ada lebih. So, makanan tu korang janganlah dedahkan dia dekat tempat yang open. Okay, korang letaklah dalam pita ais. So, sahur besok korang boleh makan lagi makanan tu. Faham? Boleh dapat? Dan yang terakhir sekali adalah berkongsi makanan berlebihan dengan jiran ataupun rakan-rakan. Benda ni simple je. Okay, kalau korang rasa ada lebihan, janganlah korang, dia macam ni tau. Okay, yang last isi ni, korang janganlah bila korang dah makan, lepas tu korang rasa makanan tu lebihan, korang bagi kat jiran-jiran atau rakan-rakan korang. Itu bukan berkongsi. Korang share korang punya sistem makanan. So tak elok tu. Okay, so macam mana? Contoh, okay, bila korang dah hidang makanan korang, ada lebih, korang tengok, kuih ni banyak lah kita beli tadi. Okay, so korang letaklah makanan tu dekat pinggan yang lain. Korang ketuk pintu jiran rumah korang, cakap, Assalamualaikum, hari ni saya nak bagi makanan lebih ni, saya ada beli ni semua. So macam tu. So secara tidak langsungnya ada sifat apa? Sedekah. Ingat guys, tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima. Okay, so saya rasa dah cukup panjang kita punya sesi ni. Okay, isu ni saja dah buatkan lebih kurang dalam berbelas-belas minit saya ulas kan. So saya tahu besok korang semua nak sahur, korang nak tidur awal semua kan. So kesimpulannya apa geng? Kesimpulannya apa kita boleh bawa dalam isu ni? Okay, kesimpulannya bulan Ramadan ni dia bukan mengajar kita tentang menahan lapar ataupun dahaga, tetapi dia juga mendidik kita supaya menghargai nikmat makanan tu. Faham semua? Okay, so jangan biarkan makanan yang masih elok, okay, berakhir dengan menjadi orang kata sebagai sisa makanan. Okay, macam saya cakap dia, korang letakkan di tempat yang betul. Okay, so ingatlah, alright, ambil lah orang kata makanan yang secukupnya. Okay, jangan ambil makanan yang berlebihan, right? Jangan membuat pembaziran semua, okay, jangan. Okay, so guys, saya rasa untuk kita punya sesi ni kita end sampai sini saja. Boleh tak Abang Akak? Boleh tak? Korang komen sikit, boleh tak? Korang semua dapat tak apa yang saya sampaikan pada malam ni? Sampai tak? Kalau sampai, korang bagi love, okay, korang tap banyak-banyak kan. Korang tap, okay, korang komen love ke apa. Okay, saya nak tengok sebelum kita end boleh
Terima kasih kan. Terima kasih Faris. Terima kasih. Terima kasih. Wait. Ya. Terima kasih. Terima kasih kerana bagi saya kesedaran. InsyaAllah saya akan cuba buat yang lebih baik pada bulan Ramadan ni. Terima kasih sebab live ni FYP dekat saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alright gang. So korang pun semua dapat, orang kata, impact yang positif dalam live ni. Saya pun rasa bersyukur, okay, dapat bagi input yang baik dekat korang semua. So kita jumpa lagi pada live akan datang. Okay, terima kasih kerana korang semua meluangkan masa korang dekat kita punya live ni. Okay, so kita jumpa lagi pada live akan datang. Assalamualaikum. Salam Vipers, never back down.